Ada jadi persoalan juga. Orang bertanya, mana yang lebih utama pada bulan Ramadan ini? Sama ada menghatamkan Al-Quran kah ataupun tadabbur Al-Quran? Tadabbur ni membaca, memilih mana ayat-ayat tertentu, 1 atau 2 atau 3 ayat, kemudian difahami, dibaca tafsirnya, kemudian dilihat apa pengajaran di sana, refleksi pada kehidupan kita. Umpamanya contoh sembahyang, tadi refleksi tadi sembahyang kata ni itu indah atau belum, kalau berkaitan dengan zakat, berzakat ke sudah atau indah, atau tadabbur Al-Quran. Jadi macam mana di bulan Ramadan, mana kita fokus, khatamkah ataupun tadabbur Al-Quran? Mana lurus? Yang terbaik dua-dua lah, khatam juga dalam masa yang sama, mentadabbur Al-Quran. Kalau ada masa, syaratnya mesti ada masa. Tapi kalau indah ada masa, dia cukup mengkhatamkan Al-Quran pun dia sampat rasanya. Kalau termasuk tadabbur, maka yang lebih afdal berdasarkan sunnah Rasulullah ialah mengkhatamkan Al-Quran. Pada bulan Ramadan target dia mengkhatamkan Al-Quran sekali. Tadabbur bila? Ada di 11 bulan yang lain. Lepas Syawal itu tadabbur dah. Silakan. Kalau sekiranya sudah ada masa. Kalau ada masa ini khatam Al-Quran, sambil-sambil pun mentadabbur Al-Quran, itu baik. Tapi kalau ada masa, pilihlah mengkhatamkan Al-Quran sekali paling kurang.